Jangan biar jalur gemilang dihina. Bertindaklah sekarang. PAS Terengganu membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung logo Himpunan Teguh Memimpin Terengganu TMT 2025 yang mencetuskan kontroversi berikutan memaparkan bintang jalur gemilang tanpa jumlah bucu lengkap. Benda ini bukan satu isu kecil. Ianya adalah satu penghinaan terhadap kedaulatan negara kita. Jadi bila ia disengaja ataupun tak sengaja ditinggalkan, ia bukanlah satu kesilapan teknikal yang biasa. Ianya seolah-olah macam kita padam identiti negara kita sendiri. Ya, memang pun Sincyo dah pun minta maaf, akan tetapi bagi kami, minta maaf semata-mata ianya tak cukup. Perkara macam ni boleh dianggap sebagai satu cubaan halus untuk mengubah ataupun memadam identiti kebangsaan kita. Dan ia pula keluar dalam media yang besar. Maka di manakah tanggungjawab sosial mereka? Kami juga memberikan amaran keras. Kalau kerajaan tak nak bertindak, ia akan menjadi lesen besar untuk orang lain pula ulang perkara yang sama. Dan ini bukan sekadar soal bendera, tetapi ia soal Islam sebagai agama persekutuan. Soal maruah negara dan juga soal asas perlembagaan negara kita. Jangan biar jalur gemilang dihina. Bertindaklah sekarang.